Pada apologies di luar sana, ada satu soalan je. Kalau one day you ataupun ahli keluarga you mangsa rogol, adakah korang still akan guna kad ujian? Tu kan ujian untuk dia. Bila kita nak bagi komen pasal satu benda, cuba letak diri kita dalam kasut orang. I rasa kalau korang lah mangsanya, korang yang dianiaya dan dirogol, bukan pelaku tu je korang sumpah seranah, keluarga satu keturunan korang akan maki hamun. Korang ingat senang ke mahkamah ni nak jatuhkan hukuman bila someone tu buat salah? Sedangkan tempoh bicara pun ambil masa 5 tahun. Dekat Malaysia ni banyak sangat kes jenayah, kes rogol. Tapi ada ke orang cakap, oh ni ujian untuk dia? Tapi sebab dia ada nama, korang kenal dia sebagai pempengaruh dalam social media and dalam Malaysia, banyak kata-kata pujian, kesian kat dia. Betul tak? No wonder lah bila ada kes rogol dalam family, ada juga mak bapak yang suruh jangan cerita, jangan report kat polis sebab tu aib keluarga. Sebab mindset rape apologies ni bersepah dalam kalangan orang kita.